Dina tu emas ke? Ni soalan yang saya dapat waktu saya buat live pagi tadi. Pada kat tangan saya ada kepingan Dina. So ini 5 Dina, yang ini 10 Dina. Ada juga Dina yang lebih kecil iaitu 1 Dina. 1 Dina bersamaan dengan 4.25 gram emas. Maksudnya Dina juga adalah emas dan emas berketurunan 999.9. Yang ini adalah emas-emas keluaran Public Gold yang mana anda boleh dapat harga yang sangat-sangat best, iaitu hari ini RM495 bagi setiap gram. Dan kalau kita nak dapatkan emas, tak kisahlah gold bar ataupun Dina, dua-dua memberikan keuntungan yang sama. Dan yang lebih penting adalah kita kena tahu apakah saiz emas yang terbaik untuk kita. Jika anda mempunyai tujuan yang besar, contoh anda nak beli rumah ataupun anda nak settlekan loan PTPTN ataupun nak buat majlis kahwin, anda pastikan keluarkan emas yang bersaiz besar supaya anda boleh maksimumkan keuntungan. Tapi kalau anda plan simpan emas untuk jual secara sedikit demi sedikit, mungkin untuk anak masuk sekolah ataupun anda nak jadikan sebagai dana kecemasan, boleh kumpul item Dina yang lebih kecil, iaitu 1 Dina atau setengah Dina atau suku Dina pun boleh. Kumpul Dina ni gunakan akaun Emas Gap Public Gold, sebab dekat akaun Emas Gap Public Gold anda boleh dapat harga per gram yang sangat-sangat best. Menabung di akaun Emas Gap cukup 4.25 gram, anda boleh keluarkan 1 Dina. Cukup 21.25 gram, anda boleh keluarkan 5 Dina. Cukup 42.5 gram, anda boleh keluarkan 10 Dina. Nak mulakan tabungan Dina yang pertama? Boleh isi beg biru dekat bawah atau rujuk pin video mulakan dengan 5 langkah mudah. Saya akan bantu anda sebaik boleh follow.